Kau tahu tak trend yang Wadi Daudau tu? Dia tengok macam ni. Macam tu kan. Dia jatuh. Jatuh. Hey! Kenapa kau gelakkan dia? Sepatutnya kau tolong. Bukan gelakkan dia. Jalan elok Sorry bang. Elok ni. Okay, nak buat buku ni. Ni banyak ni. Wah. Cikgu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang saya tolong, cikgu? Ya, Mus. Cikgu ni banyak sangat buku nak bawa ni, Mus. Tolong, boleh, Mus. boleh. Aduh, ni sekali. BBM ni sekali. BBM. BBM, okey dah. Okey. Okey, ni sekali. Jom kita pergi kereta. Okey, baik, sekali cikgu. lagi. Alright, jom. Jom. Okey, terima kasih. Okay, Mus. Letak kat situ. Okey. Susun. Tak cantik sikit. Okey, boleh. Alright, cikgu. Okey, baik. Mus, terima kasih banyak, Mus. Tolong cikgu. Sebaik ada, Mus. Tak ada hal lah, cikgu. Tolong biasa je. Terima kasih, KP. Mantap, KP. Baik, cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Salam. Aku suka Abang Mus. Tapi aku suka Abang Nas. Abang Mus lagi baik. Abang Nas lagi baik. Abang Mus suka tolong cikgu-cikgu. Kan tadi kita nampak tu? Masa aku jatuh, Abang Nas yang tolong aku. Walaupun dia tegas, tapi dia baik. Nas. Kenapa Nas? Tak guna tu. Ayah! Ayah! Tengok ni, Mus dapat anugerah. Ayah, cikgu kata kalau dapat anugerah ni, Mus boleh jadi ketua belajar. Kau, ketua pelajar, nak jadi pemimpin? Tapi ayah, Mus memang nak jadi ketua pelajar. Kau ingat kau pandai? Kau layak ke jadi pemimpin? Kau tu tak hebat mana pun. Tapi ya, Mus dah usaha. Kau usaha pun, kau tak cukup bagus. Kau takkan nak cukup. Kau usaha pun, kau tak cukup bagus. Kau takkan nak cukup. Weh Mus. Kau okey ni? Kau okey ya? Kau jangan tipu aku Mus. Aku kenal kau. Kau bukan macam ni. Cuba cerita. Bukan. Bapa aku, dia kata kau tak cukup bagus. Maksud kau? Dia kata aku tak layak jadi pemimpin. Cuma budak yang takut kalah. Aku tak akan pernah cukup. Tu gila Mus. Kau top student kot. Semua orang hormat kau. Semua orang sanjung kau. Hormat. Kau ingat dia kisah? Dia tengok aku ni macam tak ada apa-apa. Aku cuba weh. Aku cuba tunjuk kat dia. Tapi dia tetap tak nampak aku. Mus, sebab tu aku tak boleh kalah. Aku kena menang. Kalau tak, aku. Kau apa Mus? Aku bukan siapa-siapa. Dip. Semalam kau pergi mana, Dip? Mana ada aku pergi mana-mana. Kau fly Tak ada lah, tak fly tu.
Ya, aku fly. Aku beli rokok. Untuk kau orang juga kan. Stres tu. Pergi sekolah dah tak siap. Asyik kena marah dengan cikgu. Lepas tu mak bapak aku kan nak datang pun tengok aku kat sekolah ni. Outing ke ziarah ke. Pernah nak ambil. Bol. Rokok Bol. Tahu tak tahu kan? Meh, sini aku ajar. Siap kau. Dah. Keluar. Macam mana masuk macam ni? Assalamualaikum. Ni lu kenal kan? Ha. Woi, Nas! Cikgu, kenapa? Apa benda ni? Tu bukan saya punya lah. Pelotak kau! Nas. Apa kau rasa, Nas? Kau kan yang buat semua ni? Memang aku. Kau ingat? Kau hebat sangat ke? Apa salah aku, Mus? Kau tak cukup bagus. Kau cuma budak takut kalah. Tak layak jadi pemimpin. Kau takkan pernah cukup. Kau ingat tu. Apa benda ni? Tu bukan saya punya lah. Pelotak kau! Kau ingat? Kau hebat sangat ke? Kau tak cukup bagus. Kau cuma budak takut kalah. Tak layak jadi pemimpin. Kau takkan pernah cukup. Kau ingat?
Weh, korang dengar tak cerita pasal Nas tu? Mestilah dengar, dah viral kot. Kan tu? Ish, tak sangka kan. Dulu aku respect dia. Sekarang memang tak ada. Ya weh, dulu pun aku ingatkan dia baik. Rupa-rupanya, Zip, nak ke sekolah? Sabar, aku biasa lagi. Alah. Nas tu. Nas, sebatang le. Mah, tak baik lah. Tu Alah, ni tak Zee. baik tau dia tu. Sial tau. Apa barang sebatang? Supplier ni. Kata lah. Nas, sebatang le. Apa barang sebatang? Supplier ni. Kata lah. Nas. Warden panggil kau. Kenapa dia panggil aku? Aku tak ada buat apa-apa. Nas. Kau okey tak ni, Nas? Nas. Ya Allah, Nas. Okay, so untuk bab 5 ni kan. Okay, nanti kau akan belajar pasal metabolisme. Okay, metabolisme dia ada 2 jenis je. Kau kena ingat ni je. Anabila, kata pecah. Metabolisme ni dia pecahkan bahan daripada bentuk kompleks. Dek, abang nak cakap dengan abang Muzaki sekejap boleh? Sekejap lagi adik datang balik Ada apa, Riz? Aku nak cakap pasal Nas. Kau tahu tak macam mana keadaan dia sekarang? Entah. Kenapa dengan dia? Dia anxiety, Mus. Teruk keadaan dia. Tak boleh belajar. Jumpa orang pun tak nak. Lepas tu? Kenapa? Mus, kau tak kesian kat dia ke? Sudahlah, Mus. Apa kau cakap ni? Aku tak faham. Mus, aku nampak kau pergi kat lokal dia sebelum spot check. Aku dengar apa yang kau cakap dia. Aku ikut kau, Mus. Riz. Aku sebenarnya... Jangan tipu diri sendiri, Mus. Kau sengaja buat macam ni. Bukan sebab kau benci dia. Tapi sebab kau cemburu. Kau tak benci Nas, Mus. Kau bukan nak kalahkan dia. Kau cuma terluka dengan apa yang ayah kau cakap. Kau dah cukup, Mus. Kau tak ingat ke? Dulu, Nas lah kawan baik kau. Susah senang kau, dia ada. Nas. Takkanlah sebab dia lebih daripada kau, kau hukum dia sampai macam ni. Ya Allah, apa aku buat ni? Aku jahat. Mus, belum terlambat lagi. Cari Nas. Minta maaf. Dia kawan baik kau.
Nas? Nas? Hati hitam mengenangkan dosa-dosa yang ku lakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, aku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Ni last tempat aku cari. Nas? Kau nak apa lagi, Mus? Tak cukup ke? Kau hina aku. Kau tikam. Luka aku. Bukan salah kau. Tapi aku. Aku yang salah. Aku benci bila orang suka kau. Aku marah bila orang sebut nama kau. Nas, aku cemburu, Nas. Maafkan aku, Nas. Maafkan aku. Mus. Lebih aku tak buat kau kurang, Mus. Nas. Kita bukan musuh. Kita cuma manusia yang mencari nilai diri dalam dunia yang penuh persaingan. Tapi persaingan tak sepatutnya menjadikan kita buta dan kejam. Berdamailah dengan diri sendiri. Biar berkali dipijak, ku haramkan untuk berganjak.